Nabi Musa ini kan boleh bercakap dengan Allah. Satu hari dia tanya, "Ya Allah, bolehkah aku tanya satu persoalan?" Apa dia? "Siapakah yang akan duduk dengan aku di syurga?" Hah? Allah tanya, "Siapakah yang akan duduk dengan aku?" Maksudnya bukan dia sajalah. Siapakah yang bakal duduk dengan aku di syurga, kata Nabi Musa. Okey, salah satu daripadanya laki-laki ini. Namanya ini, dia bekerja ini, dan kau pergi cari dia. Di mana dia? Kata Nabi Musa. Aku mau tengok apa amalan dia. Dia ulama ke, dia ustaz ke, dia apakah? Dia nabi ke, dia rasul ke? Pergilah kau tengok. Dia bekerja. Dia berada di pasar. Di pasar? Musa biar betul. Pergi Musa tengok. Dia mencari orang tu. Dia jumpa orang tu di pasar, sayang. Tahu tak? Apa kerja orang tu, sayang? Jual daging. Musa macam tak percaya tau. Biar betul ni. Yang bersama aku di syurga ni bukan orang besar-besar ke, bukan orang ulama-ulama ke. Kenapa pula orang pasar? Akhirnya dia tak percaya. Dia pergi tengok. Dia diintai dari jauh. Last dia tunggu sampai dekat-dekat pulang. Orang itu mengambil daging yang ada tu, dia cincang-cincang. Cincang halus-halus daging tu. Cincang halus-halus, lepas tu dia bungkus. Dia pun pulang, dia ikut. Musa ikut dia, nak tengok tu. Nak tengok kesayangan Allah tu. Dia ikut. Sampai di rumah, dia masak, dia cuci daging yang dicincang tadi. Dia pergi masak sampai selesai makan. Dia masuk bilik. Dia kasih makan ibu dia, sayang. Allahu Akbar. Ibu, dia kasih mandi ibu dia. Dia kasih tukar pakaian ibu dia. Dia kasih usai-usai rambut ibu dia semua. Duduk bangkuk-bangkuk pijak makan. Lepas itu dia hidanglah daging yang dia masak tadi itu. Yang dia sudah cincang-cincang itu. Mamak ni macam bubur daging itu kan. Dia kasih makan mamaknya. Itu saja dia buat, sayang. Lepas itu dia tidurlah. Bangun besok pagi dia berjualan balik di pasar. Itu saja dia buat hari-hari. Dia cincang daging. Dia kasih makan ibu dia. Dia kasih makan ibu dia malam. Dia sambung buat kerja di pasar. Lalu Musa jumpa dengan ibunya. Apa pekerjaan kau? Itu saja bilangnya. Jadi aku ini Nabi Musa. Hah? Bilang ibunya. Aku hairan. Bila aku tanya Allah, siapakah orang yang akan duduk dengan aku di syurga? Allah berkatakan salah seorang daripadanya anak kau. Apa amalan anak kau? Ibunya cerita itu je lah. Dia bilang dia pulang dari pasar, dia bawa daging hancur, dia kasih basah, lepas dia kasih mandi aku, tukar pakaian aku, dudukkan aku di meja, lepas tu dia kasih makan aku tengah hari, pagi dan petang, lepas tu dia tidur. Itu saja. Jadi apa pandangan ibu? Aku tak ada apa-apa. Sebelum aku tidur aku berdoakan. Sebelum aku tidur aku doakan. Sebab dia bagus sama aku doakan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah anakku di syurga bersama Nabi Musa. Masukkan anakku di syurga bersama Nabi Musa, ya Allah. Rupanya bawalah Musa sedang, sayang, bahawa dia duduk dengan laki-laki ini bukan kerana amalan-amalan hariannya. Salah satu daripadanya kerana dia memelihara ibunya. Faham tak? Sembahyang dia kurang lebih saja, kata ibu dia. Tak ada sembahyang lebih-lebih. Dia punya amalan sedekah biasa saja. Dia punya amalan harian jual daging saja. Dia bukan ulama pun, dia bukan berceramah pun, dia bukan zikir pun, dia bukan tasbih pun, dia menjaga ibunya. Dia sudah dijanjikan syurga, duduk bersama Nabi Musa. Apatah lagi kita ini. Apalagi sayang, ayang sembahyang tahu. Ayang puasa tahu. Ayang jaga amalan, ayang jaga perbuatan. Bertambah bagus lagi lah kalau masa yang sama ayang jaga ibu. Double-double lah sayang punya hebat. Tapi apa jadi? Ayang sembahyang, ayang jaga amanah, ayang jaga suami, ayang jaga anak, ayang jaga perbuatan, tidak maksiat, tidak amal, tidak mungkar. Tapi Allah, ayang tak sayang ibu. Apa jadi, bos? Ditolak semua oleh Allah itu. Allah tidak pandang kebaikan kau. Tidak ada gunanya kebaikan macam mana banyak pun kebaikan kamu buat di dunia ini.
macam mana amal banyak pun kamu buat di dunia ini, macam mana banyak pun sedekah yang kamu kasih, kalau kamu derhaka kepada ibu kamu, Allah tidak akan pandang semua itu sayang. Kau jadi menteri ke, kau jadi pegawai ke, kau jadi orang kaya ke, kau jadi orang bilioner ke, apapun jadi sama kau, kalau selagi kau berderhaka kepada ibumu, Allah tidak akan pandang semua itu sayang. Sia-sia. Allah tak pandang tu. Pergi perang pun Nabi kata, Allah tak pandang. Kau pergi perang pun Allah tak pandang kalau kau derhaka kepada ibumu. Sebab syurga itu hanya ada di bawah tapak kaki ibu, tidak ada di tempat lain. Itu kena mudah. Satu peristiwa hadis sahih. Ketika seorang anak sedang nazak, disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Ucapkan la ilaha illallah. Anak itu tidak, lidah dia keras ya. Ucapkan. Kau dia nazak, kau mau mati, la ilaha illallah. Lidah dia keras ya. Lidah dia tak boleh. Ya Rasulullah dipanggil, dan ya Rasulullah, kami ada kejadian di kampung, ada seorang anak, dia nazak ya Rasulullah, kami suruh dia mengucap la ilaha illallah, dia tak boleh suruh, dia tak boleh ya Rasulullah, dia masih ada ibu kan, kata Rasulullah, ya masih ada, masih hidup ke ibunya, masih, tolong cari ibunya. Maka pun berpisah-pisah cari ibunya. Orang menjumpa ibunya. Ibunya datang. Ya, ibu, anakmu sedang nazak. Tolonglah ampunkan dia. Aku tak peduli. Biar mampus-mampuslah dia. Tolong ibu, tolong. Ampunkan dosa dia. Ibu dia tak boleh mengucap. Biar dia mampus. Biar dia macam neraka. Biar dia sengsara. Ibu, tolong. Ini kali terakhir kami mohon kepada kau. Tolonglah. Tak mau. Rasulullah dibagi tahu ibunya tidak mau. Rasulullah pergi ke tempat ibunya. Aku Rasulullah, kau tidak mau ampunkan anakmu. Tidak, dia anak neraka. Tolonglah ampunkan dia. Dia akan diazab neraka. Dia azab, biarlah dia diazab. Aku tidak mau. Biar dia dibakar, biar dia dimasuk neraka. Aku tidak akan ampunkan dia. Dia berdosa dengan aku, dia neraka dengan aku. Jangan begitu, kata Rasulullah. Tidak mau. Betul? Tidak mau? Betul. Betul kau tidak puas hati? Tidak mau? Tidak. Baik. Kalau kau tidak mau, kata Nabi, baik, dia panggil semua sahabat-sahabat. Wahai orang kampung, wahai sahabatku, kamu kumpulkan kayu api sekarang. Cepat sikit, kumpulkan kayu api. Kenapa ya Rasulullah? Kita bakar anaknya hidup-hidup. Itu saja cara mengampunkan dosanya. Kita bakar dia hidup-hidup. Bila mendengar anak dia mau dibakar, ibu itu terus, ya Rasulullah, kamu bawa aku sama anak kamu. Jangan bakar dia. Tidak. Kalau kau tidak ampunkan dia, begitulah dia dibakar oleh Allah besok di neraka. Kalau kau tidak mau dia dibakar oleh Allah, tolong kau ampunkan dia sekarang. Mana kau mau? Ada kau mau kami bakar sekarang, atau besok dia dibakar oleh Allah SWT. Dan jangan bakar anak kamu. Bawa aku ke tempat dia. Dia pun diheret ibunya pergi anak itu. Lalu dia pegang tangan anaknya. Aku ampunkan kau nak. Aku maafkan kau. Dia la ilaha illallah. Terus jalan. Ini kekuatan seorang ibu. Nabi Muhammad pun tidak boleh tolong anak dia. Satu kampung pun tidak boleh tolong anak dia. Sampai ibu dia datang, pegang tangan anaknya, ampunkan dosa anaknya, barulah dia dapat masuk surga. Ini untungnya anak itu sebab ibu masih hidup. Bagaimana pula kalau dia tidak boleh mengucap, keluh lidahnya, ditanya oleh sahabat, ibumu sudah ada, ibuku sudah meninggal. Sama siapa lagi yang boleh mengampunkan dia sayang? Tolong. Tapi itu sebelum ibu kita mati, jumpalah dia. Mohonlah ampun kepada dia sekarang. Pergilah jumpa dia di saat dia hidup. Ibu, kau masih hidup. Maafkan aku ibu, mungkin aku tersilap dengan kau. Baik kecil, baik besar. Baik sengaja, baik tak sengaja. Baik ikut hati ataupun tidak ikut hati. Baik kerana aku tamak, baik kerana aku ni dosa-dosa besar. Maafkan aku ibu. Maafkan aku. Ya nak, aku maafkan kau sayang. Aku tunggu ibu baik.